Macam mana pun kamu suka, kamu dapat tak bini dia? Buat apa bertepuk sebelah tangan, tak ada bunyi. Bertaubat pada Allah, masuk Islam, syahadah. Kalau tak nak, tinggalkan jasad dia. Habis kamu nak apa? Kena sembelih? Allah kurniakan akal, fikiran untuk kamu berfikir mana yang baik dan buruk. Kalau manusia pun kacau bini orang, memang kenalah. Berapa lama dah suka dengan dia? Baru lagi? Baru lagi, tinggal je lah. Pergilah cari out jin betina. Bunian pun banyak, pergi cari bunian Kamu suka dia tapi kamu bagi dia derita, buat apa? Kamu suka dia tapi kamu buat dia sakit, buat apa? Itu bukan suka, itu menganiaya. Kamu buat muka dia jadi buruk, kenapa? Badan dia jadi gatal-gatal, kenapa? Dia lelaki, dia tak suka. Dia lelaki, dia tak apa lah. Biar lelaki dia tak suka lah. Biar lelaki dia jijik. Jijik. Lepas tu? Dia cerai lah. Nak bagi cerai lah ni. Bercerai tak? Kami umat Islam, kami ada iman di dalam dada. Laki dia laki yang sabar. Laki dia laki yang ada Allah Ta'ala bersama mereka. Macam mana pun kamu buat, kamu takkan dapat memisahkan antara anak Adam dengan anak Adam. Kenapa tak boleh? Aku suka dia. Kerana segalanya ketentuan Allah, bukan ketentuan kamu.